Saya ni kalau ada apa-apa saya jumpa Tok Guru Jadi. Saya memang biasa hari Jumaat pergi Urus Sila jumpa. Dan bila saya jumpa dengan Tuan Guru, yang terbarulah saya jumpa, saya minta pesan, dia kata, share satu benda nak beritahu. Entah kena berani, tu je. Orang alim sebenar bukanlah yang berilmu sebenarnya, tapi orang berani. Imam Malik, ini saya tambahlah. Skop dia kata, awak kena berani. Imam Malik dengan ulama-ulama lain sezaman dengan dia sama-sama berilmu. Tetapi bila fatwa yang menyentuh pemerintah, Imam Malik lebih berani. Itu yang menyebabkan Imam Malik dipukul, dirotan sampai patah belakang dia. Isunya apa? Apa hukum cerai paksa? Sah atau tidak? Maka Imam Malik mengatakan cerai paksa tidak sah. Ia merujuk kepada apa yang berlaku kepada ada yang menyatakan Abu Ja'far yang menyuruh jeneralnya menceraikan isteri untuk berkahwin. Untuk dia kahwin. Untuk dia kahwin. Jadi Imam Malik melihat itu paksaan. Walaupun khalifah tidak ugut penjara atau bunuh, tapi bila arahan tu daripada orang yang paling berkuasa, walaupun dia kata, boleh tak tolong ceraikan bini awak? Walaupun sebut tolong, dia paksa. Dan tuan-tuan ada bos kan? Boleh kata, boleh tak tolong beli take oping satu? Kita dia minta tolong ke dia arah? Kalau dia bos. Kalau kata, oh, bos minta tolong, saya tak nak tolong. Okey, awak pecat kerja 24 jam. Sebab minta tolong orang berkuasa bukan minta tolong, arahan. Dan kerana itu Imam Malik dipukul. Jadi isu Imam Malik apa dia? Bukan isu ilmu, isu berani. Yang ini yang saya pendakwah tak ada sifat berani. Saya cerita saya lah, tak berapa berani. Sebab ni kuat terlebih berani.